Sebenarnya pelibatan saya dalam NGO ataupun badan bukan kerajaan dan dalam pentadbiran ni berjalan serentak. Ia bermula apabila saya dapat tawaran untuk bekerja di USM. Saya juga aktif dalam kegiatan NGO, khususnya dalam bidang belia lah. Tapi dari segi latar belakang saya ni, bila saya aktif dalam masyarakat dan juga aktif dalam kerjaya, ialah bermula bila saya aktif di kampung. Saya suka dengan kegiatan-kegiatan kampung, gotong royong, di universiti sebagai yang dipertua Majlis Penghuni Desa Siswa Fajar Damai di USM. Seterusnya saya aktif dengan Ikatan Mahasiswa Johor ataupun IKMAR USM. Bermula dengan penglibatan saya sebagai pesuruhjaya latihan dalam St. John Ambulance Negeri Pulau Pinang. Seterusnya saya juga terlibat dengan Persatuan Belia iaitu Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung Negeri Pulau Pinang, dan akhirnya saya telah dilantik ataupun dipilih sebagai Presiden Majlis Belia Negeri Pulau Pinang pada tahun 2008. Dan di situlah saya meningkat, naik pangkat lah sebagai Presiden Majlis Belia Malaysia selama 2 penggal bermula tahun 2010 hingga tahun 2014. Saya juga dipilih sebagai Setiausaha Agung Majlis Belia Asia bermula 2016 hingga kini. Dan jawatan itu memerlukan saya lah untuk menyelaras pembangunan belia dalam kalangan 49 buah negara di seluruh negara Asia. Dan sekarang saya telah mengasaskan satu platform iaitu AAYD ataupun Asia Africa Youth Dialogue, iaitu satu medan pertembungan dialog antara belia Asia dengan belia Afrika. Seterusnya, melalui penglibatan dan pencapaian saya telah dipilih juga oleh beberapa universiti untuk menjadi Profesor Ejang. Contohnya di USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, telah melantik saya sebagai Ejang Profesor di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, dan juga saya menjadi ahli kepada jawatankuasa pembangunan modul-modul dan juga fakulti, termasuklah di Institut Pengajian Sosial di UPM, juga di Universiti Islam Selangor, dan sekarang ini saya juga memegang jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pembangunan Kemanusiaan Malaysia ataupun Humanitarian Development Foundation. Penglibatan saya dalam bidang belia juga telah diiktiraf oleh Kementerian Belia dan Sukan apabila saya telah ditawarkan kontrak sebagai pengarah di Yayasan Pusat Belia Antarabangsa dengan grade JUSA C selama 10 tahun 7 bulan. Dan dengan jawatan tersebut telah memberi saya peluang untuk lebih dalam membangunkan belia, merantau ke banyak negara termasuk di Afrika, termasuk di Timur Tengah, khususnya untuk menghantar belia-belia kita dalam kerja-kerja sukarela dan juga convention. Antara convention yang pernah saya terlibat sebagai pembentang kertas kerja contohnya ialah dalam UN Habitat. Itu adalah sebuah agensi di bawah United Nations. Saya telah membentangkannya di Kenya. Seterusnya saya juga telah dijemput untuk UN Habitat Convention di Abu Dhabi.